bentar. Ya Allah, salah kereta. La ilaha illallah, salah kereta, geng. Ini bukan ini, ya Allah. Maaf, geng. Ya Allah, ya Tuhan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatir nak hantar abang kita daripada Selangor, nak hantar ke Mekah, insyaallah. Amin. Korang tengok, ya Allah. Kita dah memasuki negeri awan. Kita sedang berada dalam awan. Bestnya. Jujur Fatir cakap ini Fatir seumur hidup naik highway, ini baru tengok views macam ni. Ini jam 6.37. Wow. Tadi abang cakap kan apa, kat sini sering macam ni. Tak ada. Ini baru. Tak, itulah sebab kalau naik highway kat Malaysia, bukan teorinya. Oh, teorinya. Kalau kau sampai gunung kan, sejuk kan. Ya. Bila subuh memang kena macam ni kan. Hasilnya. Oh, kalau subuh macam ni karena kita di atas gunung kan. Kabus kan. Kabut. Kami cakap kabut. Kabus. Kita orang kabus. Kenapa guna S Ada aja perdebatan. Tak habis-habis. Tapi mungkin beza kan. Highway ini kan mungkin kan berbeza dengan yang di sana kan aspal. Sini dia guna beton mengikuti kebutuhan kan. Ini dah aspal nih. Ini jambatan. Kenapa jambatan mesti guna aspal? Ada apa? Dia punya getah tu ada. Yang ini ada, yang tadi di belakang tak ada. Tak ada, dah masuk kantong. Sebab tu yang ni okey kan. Betul. Kalau ada getah tu kan. Oh, getah tu maknanya wajib. Besi tu kan. Dia Macam besi bukan? Dia macam okey, setiap jambatan dia ada sambungan-sambungan dia sebelum dikonkrit ataupun di aspal kan. Sebelum menjumpai hujung sana. Bawahnya tiang. Oh, bawahnya ada tiang lagi. Tak, di bawah tiang. Lepas tu di bawah tiang kan. Lepas tu atas ni macam ni kan. Dekat betul. sini dengan nak penyambung ni mesti kena ada. Macam ni. Ini dua sekali kan? Macam ni. Oh, ini dua lagi. Ini yang akan menyebabkan jambatan ni Dah lama. Tak crack. Tak longgar. Crack. Apa? Tak tahu lagi. Beza lagi bahasa. Tak, bukan beza bahasa. Sebab yang ni bahasa teknikal. Oh, bahasa teknikal. Okey. Kabut lagi tu Yes. Suka dia tengok kabut. Suka dia tengok kabut. Iya. Tak ada. Tak pernah tengok. Sebab subuh sering di masjid kadang. Wah. Kencang angin, nak terbang nanti. Tapi okey, kita kena cepat. Nanti ketinggalan pesawat. Woi, maju jalan ni. Alhamdulillah, orang KL katanya maju. Maju Banda Aceh. Assalamualaikum. Baru walaupun video katanya dah maju masuk dalam bawah tanah. Maju. Ini apa? Flyover. Betul kan? Bawah terong. Terowongan? Jalan atas. Jalan atas flyover. Jalan atas. Maju katanya. Tapi sikit je. Tak banyak-banyak sangat. Ini dia. Sini memang masjid yang banyak. Kita nak pilih masjid mana? Banyak sangat dah masjid kalau dekat Aceh. Sebab aku tak cakap bukan dia tak kasi kode on. Okey, jadi hari ini tuan-tuan puan-puan, kami nak pergi Jumaat di Masjid Baitur Rahman, di mana masjid ini pernah selamat juga masa tsunami dulu. Okey, langsung aja kita tengok bagaimana keadaan Aceh hari ini di tahun 2026. Mungkin daripada tuan-tuan puan-puan yang dulu pernah datang dekat Aceh kan. Jom, mari datang balik. Tengok ni. Macam ni sekarang Aceh hari ini. Okey, let's go. Ada tu belanja aiskrim apa semua. Ini geng-geng kita ni. Pasal mereka pakai baju sama kita. Ini baju kan? Semua hitam. Semua hitam. Tengok Fatir hitam. Abang hitam. Allah, nanti kita hitam kita kat sana. Nak pergi masjid ke nak melayat ni? Saya cakap melayat bukan? Bukan melayat. Melaram. Kulit hitam. Kulit pun dah hitam. Ya Allah, ini entah apa ni nanti komentar. Kulit hitam, ya Allah. Aduh.
Nah, ini dia Kodam Iskandar Muda. Memang nama Iskandar Muda ini Kodam tu maksudnya? Kodam itu punyanya Askar. Tapi nama Iskandar Muda ni mereka tidak hilangkan. Sebab pengaruh besar Iskandar Muda ni kan. Padahal dah lama sangat. Ini lagi. Kita dah memasuki itu Masjid Raya. Tujuan kita kat sana Jadi kita harus pusing sini dulu. Itu kereta Mama Embong tu. Kecil sangat. Sana ada kereta macam tu? Tak ada? Ada Oh, je. tak maju. Ada Kalau je. ada, kalau enggak ada tak maju. Mahal kereta tu, 200 juta. Mending beli homestay. Ini lagi kan. Selamat datang di kota Banda Aceh. Kodim. Kodim. Welcome. Itu Masjid Raya. Dah sampai dah. Masjid Raya Baitur Rahman. Macam ni lah di tahun 2026. Dah azan. Okey, pas sampai 12.31. Okey. Belum azan Belum. Kan Zuhur kan lambat. Ya betul. Kita warga Aceh ni senang-senang saja, gembira, warga gembira. Nak parking kan, kat sini pun boleh. Sebab pasal kita ini warga gembira. Banyak bendera Palestin. Okey. Lambat dah hampir Kat sini lah. baru ada Zuhur. Pasti dah. Okey. Makasih bapak parkir. Pak Cik parkir. Bisa sini, Pak. Pak. Tak dengar. Ini dulu masa kecil-kecil Pati lah. Tinggi sangat lagi. Pas tsunami dah roboh dia, tinggal 1, 2, 3 lagi. 3 tingkat lagi. Itu menara itu. Okey. Menara atas tu. Viewsnya bagus dekat video Awannya kan? Awan dia. Betul? Betul. Okey, jom kita masuk ke dalam. Okey, tuan-tuan puan-puan, Papa Zola kita dah turun. Okey, kita nak turun juga. Nak solat. Ya Allah, ini ramainya. Okey. Aku nge-vlog pula. Dah kita kunci dulu. Yang penting kunci biar aman kan. Ya Allah. Kotor sangat. Bersih sangat. Bersih. Okey, jom kita ada yang jual tu kopi ya. Kejap. Shopping. Bentar. Ya Allah, salah kereta. La ilaha illallah, salah kereta, geng. Ini bukan ini, ya Allah. Maaf, geng. Ya Allah, Tuanku. Salah kereta, geng. Untung ownernya tak tahu kan. Ya Allah, teruknya. Allah. Fatir nak ambil dulu ni. Belilah. Okey, kejap geng. Papa Zola dah solat seorang ke sana. Ni ada kurun. Sagak putih dengan hitam ni mah. Sagak. Menurut selera bang. Selera. Menurut drone tu. Selera pakai tu Menurut yang mangat. Tengok lah. Oh, ni cik-cik lagak. Yang lagak ayam. Okey. Nyo raya lah kau. Nyo ambil belum? Kubur dari yang masuk. Mana alam pedang. Raya bang oh. Rek tak? Mesti kurang. Alhamdulillah, kita akan
melaksanakan solat ini dulu. Solat Jumat dia dah kasih payung. Ini payung tak buka. Dia pasal kasih tenda lagi ni. Ni tenda atau kemah. Okey, kita nak cari tempat dulu. Nak cari Papa Zola dah tahu lagi ni. Lama sangat. Okeylah. Kita nak solat dulu. Jadi di mana-mana tempat nak diri tak apalah. Okey, bismillah. Ini tak boleh nak buka mata. Cuaca panas sangat. Okay, let's go. Terima kasih buat puan-puan yang selalu menyaksikan video Fatir dan selalu support Fatir. Thank you. Nanti sampai jumpa lagi kita dekat Malaysia. Let's go.